tablet, iPad, dah anak-anak ni tak mau semua tu. Dia pun cuma nakkan sebatang pensel untuk menulis dan sebuah sekolah untuk mereka belajar. Ketika kanak-kanak yang lain sedang bergembira menadah ilmu di sekolah-sekolah, anak-anak yang menjadi mangsa penindasan serta peperangan terus-menerus menaruh harapan serta impian yang tinggi untuk belajar. Tuan-puan, dengan sumbangan yang kita kongsikan kepada mereka, bukan sekadar dapat membeli pensel atau buku untuk mereka, bahkan kita dapat memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan wang yang anda berikan, kita dapat memberi upah kepada guru yang juga merupakan mangsa penindasan untuk menaburkan ilmu kepada anak-anak yang sangat dahagakan ilmu. Ini peluang kepada kita untuk mengejar pahala jariah, iaitu pahala yang mengalir berpanjangan. Bersama Al-Khair Malaysia, kita sediakan kunci untuk mereka keluar daripada penjara kemiskinan dan penindasan. Kebaikan penuhi harapan.